ChatGPT boleh buat semua tu dalam satu platform. Yang itu dikatakan menyamai kepandaian seorang manusia yang ada PhD. AI tu dah ada kemampuan bukan hanya text to text tetapi yang lain-lain juga. Contohnya macam text to image. Yes. Okay, kita ada text to speech. Daripada teks kepada suara. Kita ada text to video. So kenapa aku cakap hari ini ChatGPT is one of the best? ChatGPT boleh buat semua tu dalam satu platform. Okey. Contoh Tapi ini version yang subscribe pro kan? Yes. Okey, nanti kita cerita. Okay, terus. So, antara tiga-tiga ni, macam Claudia ada kelemahan dia, Gemini ada kelemahan dia. ChatGPT antara salah satunya sekarang ni yang boleh buat semua. Contohnya, text to text. Dalam text to text, dia gunakan engine GPT tu. Yang membenarkan kita input text, dia reply text. Okay. So, sekarang ni engine GPT tu, latest one yang keluar ialah GPT-O1 Pro. Okay. Dia punya code dia tu, yang itu dikatakan menyamai kepandaian seorang manusia yang ada PhD. Oh, serius? Level sekarang. GPT-O1 Pro. Yang biasa kalau guna free tu dia ada guna dua engine. Satu ialah GPT-4o dengan GPT 3.5. 3.5. Okey. So sekarang ni 4o dengan 4o mini. 3.5 dah tak ada, tak tahu.